turunkan kepadamu dengan para malaikatmu, dengan kitabmu ya Rabb, dengan para nabimu, dengan hari akhirat, dengan takdirmu, segalanya darimu ya Allah. Dengarlah rayuan kami, lembutkanlah hati kami, dekatkanlah diri kami padamu. Ya Allah, pada malam Al-Qadar yang mulia, turunnya Jibril membawa rahmat. Jadikan kami hamba-Mu najat, yang dipeluk kasih sayang-Mu dan rahmat malaikat Jibril-Mu. Ya Allah, dalam rezeki yang dijaga Mikail, catatkanlah yang luas untuk kami. Jika jauh Engkau dekatkan, jika sukar Engkau mudahkan, jika di langit turunkan, jika di bumi keluarkan, jika haram Engkau sucikan ya Allah. Dan sewaktu kami hidup ya Rabb, biarkan rakib sibuk menulis kebaikan, dan hati tidak punya kerja kerana kurangnya dosa-dosa. Jika rakib itu letih menulis, biarkan dia letih kerana amal kami. Tiba fitnah dajjal, jangan panjangkan umur kami hingga mendengar sangkakala. Matikanlah kami dengan tenang dalam husnul khatimah. Dan bila Israel mendatang, biarlah dia menyentuh lembut, menyampaikan berita gembira bahawa syurga sedang menanti. Dengan izin-Mu, dengan mamat-Mu, di dalam kubur nanti ya Rabb, biarkan mungkar bertanya lembut, dan kami mampu menjawabnya, dan nakir tiada kerja kerana Engkau memudahkan urusan kami di alam barzakh dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami betul menayani, penjaga
Sesekali izinkanlah kami bertemu Ridwan penjaga syurga. Izinkan kami masuk syurgamu tanpa hisab, tanpa azab. Izinkan kami masuk syurgamu bersama keluarga, tanpa tertinggal seorang pun, dengan izin-Mu. Ya Ya Allah, kami beriman kepadamu dengan para malaikat-Mu, dengan kitab-Mu ya Rabb, dengan para nabi-Mu, dengan hari akhirat, dengan takdir-Mu. Segalanya dari-Mu ya Allah. Dengarlah rayuan kami, lembutkanlah hati kami, dekatkanlah diri kami padamu. Ya Allah, pada malam Al-Qadar yang mulia, turunnya Jibril membawa rahmat. Jadikan kami hamba munajat yang dipeluk kasih sayang-Mu dan rahmat malaikat Jibril-Mu. Ya Allah, dalam rezeki yang dijaga Mikail, catatkanlah yang luas untuk kami. Jika jauh Engkau dekatkan, jika sukar Engkau mudahkan, jika di langit turunkan, jika di bumi keluarkan, jika haram Engkau sucikan. Dan sewaktu kami hidup ya Rabb, biarkan Raqib sibuk menulis kebaikan, dan Atid tidak punya kerja kerana kurangnya dosa-dosa. Jika Raqib itu letih menulis, biarkan dia letih kerana amal kami.
panjangkan umur kami hingga nyanyuk hilang daya. Jangan panjangkan umur kami hingga tiba fitnah Dajjal. Jangan panjangkan umur kami hingga mendengar sangkakala. Matikanlah kami dengan tenang dalam husnul khatimah. Dan bila Israel mendatang, biarlah dia menyentuh lembut, menyampaikan berita gembira bahwa syurga sedang menanti dengan izin-Mu, dengan rahmat-Mu. Di dalam kubur nan kiamat, biarkan mungkar bertanya lembut, dan kami mampu menjawabnya. Dan nakir tiada kerja, kerana Engkau memudahkan urusan kami di alam barzah dengan rahmat-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami bertemu Malik, penjaga neraka yang menyayat. Jangan jadikan kami keturunan kami bahan bakar api neraka. Tiada daya upaya kami melainkan izin-Mu, ya Allah.